masak apa tu? Jom kita buat kuih lopes yang lembut dan wangi, makan dengan air gula pekat dengan cara yang mudah tapi still ada rasa autentik tradisional tu. Semula kita basuhkan beras pulut dalam 2 pot dengan bersih dan kita rendamkan minimum 3 jam. Dan sedap boleh gunakan beras pulut susu. Untuk air gula, masukkan 2 nisang kerek, 3 sudu besar gula merah, 2 sudu gula, daun pandan, air separuh cawan. Masakkan sampai gula tu semua cair. Bila dah pekat, kita boleh tutup api dan sejukkan. Masukkan kelapa parut muda, kita perasakan dengan sedikit garam, gaulkan sampai ia sebati. Lepas tu kita kukuskan bersama daun pandan selama 5 minit. Lepas tu kita boleh ambil daun pisang, kita lapikkan dalam loyang, masukkan beras pulut yang kita rendam tadi, air panas 1 pot dengan setengah cawan santan pekat. Rasakan dengan garam, sedikit pewarna, setengah sudu air kapur, minyak sikit yang mana guna santan kotak. Paras air tu agak-agak tenggelam beras je. Lepas tu kita boleh kukuskan bersama daun pandan selama 20 ke 30 minit. Bila pulut tu dah masak, kita boleh tutup api dan angkat. Lepas tu bolehlah kita gemburkan pulut dan kita buangkan semua daun pandan dan daun pisang. Untuk bentukkan kuih, saya gunakan bekas kecil ni. Cari 2 yang sama saiz dan kita sapukan dengan minyak. Masukkan pulut kita tu agak suku bekas. Lepas tu kita padatkan pulut guna belakang bekas ni. Lepas tu kita boleh keluarkan daripada bekas. Bila dah siap bentukkan semua, bolehlah kita gaulkan dengan kelapa parut kita tadi. Gaulkan sampai ia sekata elok dan bolehlah kita hidangkan. Siaplah kuih nostalgia orang lama kita, iaitu kuih lopes. Walaupun bukan cara orang dulu, tapi still rasa dan aroma tu masih ada. Rasa lemak masin daripada pulut dan kelapa parut tu memang sedap dan makan pula dengan air gula. Untuk lebih banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!